Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Sekejap, betulkan mic ni sikit. Okey. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang menonton di TikTok Richwork Consulting Group RCG. Jumpa lagi untuk sesi podcast Usahawan Talk bersama dengan saya Nasrul Hadi, VP dan juga Chartered Accountant untuk Richworks. Saya ucapkan anda selamat malam dan doakan anda dipermudahkan urusan. So kita jumpa lagi untuk minggu ni, dan pada kali ni kita akan teruskan tentang penerangan tentang e-book. Okey. Saya nak bersin pula ni. Okey, e-book untuk kat atas ni, anda boleh download e-book 7 langkah urus duit. Okey. Okay, jadi sekejap saya nak kena mirrorkan dulu saya punya ni sebab saya nak tunjuk anda. Okey, saya nak anda dapatkan e-book ni, tuan-tuan dan puan-puan, dapatkan e-book ni kerana pada malam ni saya akan terangkan tentang e-book ini segera. Okey, malam ni kita akan terangkan tentang e-book ni dan saya harap anda ada peluang untuk belajar bersama-sama dengan anda download di sebelah mana? Sebelah sini. Mana? Sini. Sini betul. Cuba tengok. Betul. Okey. Tolong download di link warna oren ke kuning? Oren dekat bawah ni, download, tekan dekat situ untuk dapatkan e-book 7 langkah urus duit di era digital dan AI. Terkini kuarter 3 dan kuarter 4 2025. Maksudnya apa? Saya dah sediakan e-book ini untuk anda guna sebagai penutup tahun 2025 supaya anda akan masuk tahun 2026 dengan penuh kecemerlangan, terutama dari sudut pengurusan duit. Okey, jadi itu adalah kepakaran saya. Saya harap anda ada peluang untuk download buku ni atau e-book ni secara percuma. Tidak perlu bayar apa-apa tuan-tuan dan puan-puan. Tekan link di bawah warna oren. Anda terus dapatkan warna kuning, dapatkan e-book ini, dan kalau anda nak print pun boleh atau anda nak simpan secara digital melalui telefon ataupun device peranti yang anda ada. Saya galakkan biar yang besar lah, senang nak tengok. Dan kalau anda jenis yang suka belajar atas kertas, kita galakkan anda untuk dapatkan e-book ini. Dan malam ni saya akan teruskan penerangan tentang e-book ni, 7 langkah urus duit di era digital dan AI. Untuk pengetahuan anda semua, alhamdulillah kami di Richwork Consulting Group, iaitu sebuah syarikat di bawah kumpulan Richworks yang fokus kepada bimbingan usahawan yang nak capai 1 juta pertama ataupun 10 juta pertama dalam bimbingan Titanium ataupun Spire. Dan saya suka untuk ingatkan juga kepada anda, kami dah pun ada ramai usahawan, ribuan usahawan jutawan yang dah capai hasil jualan yang menakjubkan bersama dengan Richworks, dan saya harap anda yang berada bersama saya pada malam ni, bersama RCG pada malam ni, akan dapat manfaat dengan download buku ini, download e-book ini secara percuma. Dia adalah e-book tapi sebab saya dah print, jadi dia jadi buku lah. Dan e-book ni juga dia ada hampir 30 muka surat yang anda boleh dapatkan secara percuma. Jadi saya nak recap sikit sebab sebelum ni saya dah cover beberapa langkah. Jadi malam ni saya akan pergi ke langkah yang keempat. Okey, ni kita start beri kepada para usahawan pada bulan Ogos baru-baru ni. So sepanjang bulan 9 pun kita ada cover, dan hari ni kita teruskan untuk langkah yang keempat. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tunjuk kepada anda, okey, e-book ni dia ada, pertama kita ada pengenalan, okey, tentang bagaimana nak okey, saya letak depan sikit. Okey, mengurus duit di kuarter 3 dan 4, kenapa sekarang adalah masa yang penting. Jadi saya dah set di konteks yang sangat padu untuk permulaan buku ni. Jadi saya harap anda boleh download sekarang, percuma. Kita akan kupas bersama-sama. Ambil dekat bawah ni, dekat bawah saya ni, dekat bawah ni. Sekejap, kat bawah ni, depan okey. Okey, dapat tak? Betul tak ni, Arul? Betul. Okey, ambil kat bawah ni. Salah. Tukar sini. Okey, sini. Betul? Okey, dekat sini sebenarnya. Ambil dekat bawah ni, tekan button kuning dan anda akan dapat e-book ini secara percuma.
Okay, saya dah cover tentang pengenalan beberapa minggu lepas. Kemudian daripada pengenalan kita ada langkah satu. Langkah satu adalah audit kedudukan duit anda sekarang. Okay, yang ni kita dah bagi tahu cara untuk buat. Okay, saya dah terangkan dah hari tu. Okay, yang kedua adalah langkah bezakan duit bisnes dan juga duit peribadi. Okay, ni langkah yang kedua yang kita dah pun cover sebelum ni. Dan yang terakhir kita cover adalah berkaitan dengan langkah 3, iaitu anda kena ramalkan ataupun fokus cash flow 6 bulan ke hadapan. Membuat ramalan tentang kedudukan kewangan anda untuk 6 bulan akan datang. Sebab apa saya cakap 6 bulan? Sebab buku ini tajuknya adalah, tuan-tuan dan puan-puan, saya repeat balik, dia adalah 7 langkah urus duit di era digital dan AI terkini tahun ni, kuarter 3 dan kuarter 4, sebagai persediaan untuk masuk ke tahun 2026. Jadi kita tutup 2027 lama lagi. 2025 dengan cemerlang. Okey, supaya masuk tahun 2026 anda akan menguruskan kewangan dengan sangat baik. Kenapa penting untuk kita buat benda ni? Apa khabar Tuan Uwais? Sihat? Toki kapal kita. Morning Morning macam ni? Tengah malam ni Tuan Uwais. Yelah, dulu saya selalu buat live pagi. Jadi dah confused. Awak sihat semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih sebab join sesi live pada malam ni. Okey. So ini adalah 7 langkah. Jadi langkah ketiga itu kita buat fokus sebab saya punya perancangan adalah untuk semua usahawan yang dapat buku ni secara percuma, kita nak anda buat forecasting ataupun budgeting untuk 6 bulan, kuarter 3 dan kuarter 4. Maksudnya Julai tahun ni sampai Disember. Tapi sekarang dah masuk Oktober, dah tinggal kuarter 4. Jadi tak salah untuk mulakan daripada sekarang. Biar lambat asalkan buat. Bukan lambat asal selamat. Dia kalau lambat kadang-kadang tak selamat sebab tak buat. Jadi kena buat. Okey, lebih kepada buat. Jadi langkah 3 adalah tentang fokus. Jadi malam ni tuan-tuan dan puan-puan, saya akan teruskan dengan langkah yang keempat. Langkah keempat adalah kawal kos operasi secara pintar. Okey. Jadi berapa ramai di antara anda nak saya kupas ini pada malam ni angkat tangan CI? Sila tulis dalam komen. Siapa yang ada tulislah. Harul lawak je dengan saya, tulis je lah bagi saya semangat sikit. Kan? Kita tengok kalau tak ada sambutan ni kita nak teruskan ke tidak ni sesi ni. Ni saya nak kena tanya dengan tim. Tapi tak apa. Malam ni kita jalan je sebab dah pun jalan. Okey. Tak ada pilihan lain lagi. Okey. Jadi kawal kos operasi secara pintar. Okey, boleh saya teruskan? Saya perlukan seorang lah yang cakap nak selain daripada Arul. Kalau dapat seorang nak, saya jalan. Thank you T-Lens Photography. Alhamdulillah sebab ada pada malam ni. Thank you very much. Thank you very much. Okey. Yang pertama, dalam bisnes, menaikkan jualan itu penting. Okey, ini dekat ebook ni. Saya harap anda download Dekat bawah ni boleh download, dekat beg kuning bawah ni. Okey, sila download. Ianya adalah 100% percuma. Okey. Tetapi menjaga kos juga sama pentingnya. Ramai founder ataupun owner business fokus 100% kepada top line ataupun jualan sehingga lupa bottom line, iaitu bahagian keuntungan bersih adalah yang menentukan sama ada bisnes itu sihat ataupun tidak. Betul, hakikatnya kita dalam menjalankan perniagaan, kita memang kena fokus kepada peningkatan sales. Namun, kita perlu sedar juga, tidak bermakna dengan sales yang meningkat adalah penanda aras G2 untuk perkembangan perniagaan. Ianya adalah salah satu mekanisme yang kita ukur untuk perkembangan perniagaan kita. Namun begitu, apa guna kalau sales naik, tapi untung drop menyebabkan cash pun tak ada. Setuju ke setuju? Itu challenge dan cabaran yang dihadapi ramai usahawan. Sebenarnya kalau anda nak faham kenapa ada ramai ataupun ada berlaku situasi usahawan tu sales naik tapi duit makin tak nampak, sebab sales naik atas sebab kita naikkan harga. Tapi bila kita naikkan harga tu, mungkin asbabnya adalah disebabkan kos kita meningkat.
tapi peningkatan kos dengan peningkatan sales tidak selari. Bermakna kos naik lagi laju daripada harga barang yang kita jual atau servis yang kita tawarkan tu. Menyebabkan walaupun sales kita naik, tapi kos kita pun naik lagi mendadak. Okey, kalau kenaikan servis macam mana pula tuan? Okey, saya assume T-Lens Fotografi ni menyediakan perkhidmatan fotografi kepada pelanggan. Betul ke betul? Minta adik kat luar tu dia slowkan sikit suara dia. Okey, betul ke betul T-Lens Fotografi? Betul? Okey, bagus. Jadi dalam kes tuan, sebenarnya sebuah perniagaan seperti tuan, tuan dah tanya, saya jawab terus lah. Along the way kita akan habiskan juga tentang topik pada malam ni. Okey. Kenaikan servis maksudnya ada dua penanda lah. Untuk situasi tuan, saya assume tuan punya kos adalah mainly, kalau betul tuan ambil fotografi servis ambil gambar ataupun video, kos yang paling penting adalah kos manpower. Kalau tuan buat seorang, maksudnya nak reward diri sendiri, ada kos setinggi lah. Ataupun kalau memang ada team, kita kena bayar team kita, sama ada freelance ataupun orang yang kita bayar gaji. Yes, kos melibatkan mereka-mereka yang ada kepakaran untuk angkat gambar ni makin hari makin meningkat. Itu kita tidak nafikan. Jadi dekat situ dah jadi satu isu. Kos naik kat situ, betul tak? T-Lens Fotografi. Kan? Tapi cabaran dia pula adalah kos-kos ni meningkat. Itu belum kira juga. Satu lagi kos utama adalah dari sudut maintenance ataupun barang perkakas untuk angkat gambar ni. Saya selalu ambil part time, freelancer. No wonder lah selalu fotografer ni ada high demand. Betul. Sebab kerja-kerja teknikal, lagi-lagi angkat gambar dalam keadaan panas, berpeluh, lepas tu kena sengit-sengit badan semua apa semua kan. Di ruang-ruang sempit, nak kena kalau ambil gambar untuk orang kahwin, nak kena tunggu dia bersiap dan juga nak minta dia buat posing. Kalau ambil gambar untuk event melibatkan model ke apa, nak kena set up apa semua, ambil masa, betul? Ini semua adalah kos. Bila waktu tu berjalan, dia mendatangkan kos. Dan tadi saya sebut, belum kira pasal nak beli equipment. Kalau setakat equipment kita buat live ni tak apalah, yang biasa-biasa. Tapi kalau seorang professional photographer, kos nak beli lens, kos nak beli kamera yang mahal. Dalam masa yang sama tu belum kira lagi kos nak edit. Sekarang ni nak edit pun kena beli software yang bagus. Lagi-lagi zaman AI. Kena subscribe dengan software yang mempercepatkan proses tugasan. Betul ke betul? T-Lens Fotografi. So peningkatan kos inilah yang menjadi cabaran untuk bisnes macam tuan. Jadi kalau tuan nak kawal kos ni, memang kena secara pintar dan kena manage dengan baik. Jadi saya nak tuan sama-sama dengan saya dengar. So eventually, kalau tuan boleh manage kos tu dengan baik, jadi margin tu akan lebih besar, menyebabkan tuan ada option untuk, bukan ada option, ada peluang untuk tidak tertekan nak naikkan harga servis kepada pelanggan. Sebab kena ingat kalau kita naikkan harga, kalau branding kita tak kuat, so macam contoh T-Lens, you ada branding yang sedang baru nak ada dalam pasaran dan dapat kepercayaan yang tinggi di kalangan pelanggan sasaran anda. Tapi kalau anda naikkan harga tanpa ada sebab untuk naik harga dan tak ada value yang menunjukkan anda boleh naik harga, tuan ataupun puan berdepan challenge pelanggan tidak nak ambil awak punya servis. Betul ke betul ni? Ini dilema untuk mereka-mereka yang buat servis, sebab harga untuk yang run servis ni dia bergantung kepada value yang pelanggan nampak. Sebab it's willing buyer, willing seller. Mereka ambil servis tuan ataupun puan based on trust ataupun level of, kalau dalam kes ni level of review lah daripada pelanggan-pelanggan sedia ada. Jadi dekat sini tuan kena arif dan tahu you punya level dekat mana. The moment you clear dan you certain dengan tahap level yang sedang dipegang di market, di pasaran, di kalangan pelanggan yang mencari servis macam ni, jadi awak tak perlu takutlah dengan harga awak.
maksudnya awak boleh set harga yang awak tahu akan ada orang nak bayar. Kalau orang tu tak nak bayar, maksudnya apa tuan? Tak apalah. Meaning dia bukan pelanggan yang awak nak, ataupun dia tak nak awak, tak apa. Sebab tak guna juga awak korbankan masa awak, tapi dalam masa yang sama awak ada kualiti yang bagus, awak kena hire support fotografer untuk support awak ke apa, lens apa semua. Tapi bila ambil job tu bayar tak berbaloi dengan apa yang awak mampu untuk berikan kepada pelanggan. Faham ke faham ni? T-Lens fotografi ni. Terima kasih sebab tanya soalan tu. Saya harap saya menjawab tu teruslah. Sebab saya dah since dia tanya kan. Of course saya akan go through lah topik pada malam ni tentang langkah 4 ni. Tapi sebelum saya go through, saya suka untuk jawab soalan dia tadi. Jadi dia kena faham tentang value. Sejujurnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau compare produk dengan servis, peluang untuk naikkan harga untuk sebuah servis lebih mudah daripada jual produk. Sebab jual produk ni dia sangat sensitif. Harga servis orang nak bayar. Bagus soalan ni. Tapi kadang-kadang macam kawan-kawan kan selalu minta harga murah. Kita kena kira dari segi macam mana tuan. Kalau tuan tanya saya, tuan T-Lens saya jawab jujur kalau tuan T-Lens okey pada pendapat saya, kalau betul dia adalah seorang kawan, dia tak akan minta demand lebih. Sepatutnya. Sepatutnya. Kalau dia betul nak support awak, dia tak akan minta harga murah. Jadi maksudnya apa? Adakah awak kena tolak job dia? Mungkin. Sebab kalau awak yakin dengan value awak boleh dapat order ataupun permintaan yang lebih tinggi pada harga yang awak layak dan value sebenar awak sebenarnya tak perlu ambil job kawan awak. Mungkin apa saya cakap ni menyebabkan awak terkejut. Tapi kalau awak ada value dan kawan awak betul-betul hargai value awak, dia tak sepatutnya minta kurang lah. Kalau dia minta kurang pun janganlah sampai murah, sampai tak value masa awak. Kalau betul awak seorang fotografer yang berkualiti, saya galakkan awak kena mula untuk tidak perlu pilih job yang tidak setanding dengan komitmen awak. Ini kena tahap level yang berani T-Lens fotografi. Kita bukan lansi. Jangan salah faham. Kita bukan lansi. Tapi kita mengharapkan mereka yang betul-betul support kita, then tak perlulah kita korbankan value kita. Ada buat photoshoot untuk show unit tak? Sorry tuan dah selit sekejap. Bincang lah. Jana Jalil. Bagus. Itu sebab masuk live ni. Jadi tu T-Lens tu Jana Jalil tanya. Pergilah PM. Ataupun message lah dia direct. Tengok. Nampak sangat saya dah ajar benda ni yang bagus lah. Ada orang nak selit sekejap. Tapi Jana Jalil, kalau T-Lens bagi harga awak tak agree, carilah option lain. Satu lagi option untuk T-Lens, satu lagi solution untuk T-Lens lah. Kalau awak tak nak ambil kawan awak tu, awak boleh propose kawan lain yang BBNU lah. Betul? Faham? Dalam kelompok fotografer ni dia ada geng. Apa dia? Perlu berlaku ke untuk macam kita nak menjaga perasaan. Okey, sekarang ni tim saya ni pun fotografer juga. Arul ni dia tanya, apa soalan awak tadi? Kita dengan kawan-kawan, kita nak minta harga murah tu kan. Okey. Kita tu siapa? Okey. Macam okey. Okey, faham. So kita pun tak sampai hati. Okey. Tapi adakah kita nak negotiable tu kan? Kita kena fikir costing tu macam mana untuk dapatkan perasaan dia macam tak adalah nak marahkan kita, kita pun puas hati dengan apa. Betul. Itu sebab saya berpendapat macam ni lah. Kawan ni ada banyak jenis kawan. Tak, betul. I'm not joking. Kawan ni ada banyak jenis kawan. Kalau saya, macam contoh saya T-Lens je lah. Saya ada value saya sendiri. Saya ada harga yang saya tetapkan. Tapi kalau kawan saya nak cakap, okey, dia cakap minta tolong untuk ambil gambar untuk dia. Okey. Saya kalau tempat T-Lens, saya akan fikir, saya dekat kawan yang nak minta tolong saya ni, level kawan tu level macam mana? Jujur tau. I'm not joking. Mungkin apa yang saya cakap ni agak ekstrim. Sebab saya pun kena fikir tentang diri saya sendiri. Kalau kawan tu memang kawan baik dan dia pernah tolong kita dan kita pernah macam so-called tu hutang budi atau menghargai apa yang dia pernah tolong kita,
kita boleh negotiate dan kita ambil. Tapi kalau kawan tu baik dengan kita waktu tu je. Dia baik dengan kita sebab dia ada sebab nak baik dengan kita dalam tempoh tertentu. Jadi kita sebenarnya tanggungjawab kita, kalau saya dekat tempat T-Lens, saya tak akan ambil job tu, tapi saya akan propose orang lain yang boleh deliver job tu. Ada option lain juga. Ni pengalaman sebenar tau. Baru-baru ni saya buat, tapi bukan untuk saya buat untuk tim saya. Dia memang tak boleh ambil job tu. Someone ni yang saya tahu dia memang angkat gambar cantik, tapi apa benda betul yang dia buat adalah dia propose orang lain untuk angkat gambar, tapi dia editkan gambar tu. Jadi ada orang kata give and take lah. Sebab untuk pengetahuan semua, saya cakap jujur ada dua skill yang penting untuk seorang fotografer. Saya tak cakap saya fotografer, tapi saya tahu dia punya skill dia. Skill pertama skill angkat gambar. Tapi skill yang saya rasa lebih penting adalah skill untuk edit. Sebab sebab angkat gambar sepatutnya fotografer, most of them ada skill yang orang kata boleh kalau nak compare saya dengan awak angkat gambar, mestilah awak angkat lagi cantik. Betul. Tapi kalau awak dengan level lain angkat gambar, boleh jadi lain dekat tangan editor. Setuju ke betul? Jadi point saya dekat sini adalah T-Lens, kalau awak seorang jenis yang pandai edit, awak sepatutnya boleh propose dekat orang lain yang awak rasa tidak akan rusakkan gambar tu untuk angkat gambar lah. Tapi mungkin dia baru BBNU. Okey, kena ingat satu benda. Ni satu benda juga sebagai seorang Arul, sebagai fotografer kena dengar ni. Kalau mungkin awak ada buat job tepi, saya tak tahulah. Okey, dengar. Skill yang bagus tak semestinya dia boleh charge mahal sebab dia mungkin BBNU. Dia mungkin, maksudnya ada dua fotografer. Seorang senior, seorang junior. Tapi junior ni dia boleh angkat gambar bagus. Cuma dia tak ada nama dan tidak dikenali dalam arena fotografer ni. Tapi dia memang power angkat gambar. Sebab skill teknikal ni dia macam orang main gitar juga. Sebenarnya. Jadi kalau contoh awak T-Lens, awak dekat level ni. Betul tak? Awak dekat level ni. Tapi kawan awak yang BBNU ni, walaupun dia ni BBNU, tapi skill yang angkat gambar saya lebih kurang macam awak je. Tapi awak pandai edit. Dia tak pakar nak edit. Jadi kalau kawan awak minta tolong, awak pandailah adjust. Awak mungkin ada tarikh yang sama, awak ada job lain yang bayar mungkin 2 kali ganda daripada job tu. Jadi kawan awak yang BBNU ni, ataupun awak punya circle ni, awak push dia pergi tolong kawan awak yang awak minta tolong nak harga murah tadi tu, atau harga boleh bawa bincang. So awak pergi buat job lagi besar. Kawan awak ni, yang awak punya colleague ni, awak punya circle fotografer ni, dia tolong ambil gambar, tapi nanti awak edit lah. Clear tak T-Lens? Tu dia cakap, faham tuan dah, saya jelas sangat dengan pencerahan. Thank you. At the end of the day, you need to know your value. Waalaikumsalam Haji Hajun, terima kasih masuk. So Arul, awak setuju ke tak dengan penerangan saya ni? Kalau awak tak setuju pun, saya tak risau pun. Ni pendapat saya. Sebab saya punya pendapat, orang angkat skill kalau awak tanya saya jujur, skill ambil gambar sebenarnya kadang-kadang bergantung pada cuaca juga. Bergantung kepada lighting juga. Lighting bergantung kepada orang, manusia depan mata kita. Kalau pandai adjust, kalau posing, rupa boleh manage, boleh make up. Tapi posing apa semua, kalau tak pandai fotografer ni, tak pandai nak cakap dengan dia, sama juga. So T-Lens, know your value at the end of the day. Panjang saya explain saya bagi bonus baru 1 perenggan. No, because I like to answer question actually. Because at the end of the day, I think T-Lens, kalau lah awak nak faham macam mana kami dekat Richworks mampu untuk advice macam ni, awak patut bercakap dengan tim kami lah. Tinggalkan notes kat dalam ni ke, atau apa, tekan kat bio tekan kat bio, cakap nak buat appointment dengan tim. Bukan saya seorang je boleh advice macam ni. Tapi ada beberapa yang agak pakar lah untuk bantu awak faham. Jadi saya tak tahu T-Lens pernah pergi program kami ke tidak, atau pernah dapat peluang untuk bercakap dengan tim kami. Saya galakkan awak untuk bercakap dengan tim kami, dan insyaAllah kita akan bantu. Apa khabar Tuan Sufian, Belinjo Gold? Thank you sebab masuk pada malam ni. Okay, clear? Boleh saya teruskan? Untuk sambung buku, saya baru cover 1 perenggan je langkah 4. Okay? Okay, bagus. Itulah, kalau dapat peluang untuk jawab soalan, saya memang tak bagi diskaun lah.
Itu bukti saya. Sebab saya tengah buat kelas ni, saya tengah buat sesi ni. Jadi saya jawab sehabis baik. Tapi kalau saya dah tak buat sesi ni, awak nak tanya saya akan fikir dulu. Saya patut pass kat online ke tidak? Yang boleh jawab hampir kurang sama lah. Kan? Saya pun ada value saya juga. Macam tu lah. Even tadi pun ada seorang mesej saya kan. Saya suka orang tu tadi. Ada satu, dia pernah ada dalam sebaya. Dia mesej saya. Saya sangat respect dia sebab dia hormat saya punya space. Saya tak tahu dia dapat nombor saya daripada mana. Tapi mungkin dia dalam sebaya saya pernah beri ke apa kan. Dia mesej saya, dia cakap dia nak minta tolong. Dia kata ada tak sesiapa boleh tolong. Dia tak terus kacau direct saya. Meaning dia tahulah saya sibuk. Jadi saya suka orang macam tu. Jadi kalau lah sampai satu peringkat saya nak tanya tim saya dah tolong ke dia belum. Kalau dia belum tolong, orang macam tu saya mungkin akan tolong out of courtesy lah. So sebenarnya at the end of the day tuan-tuan dan puan-puan, just nak share pengalaman dan juga cara untuk kita bercakap dengan orang. Adab tu penting. Adab, memahami saat dan ketika dengan siapa kita nak minta nasihat, dengan siapa kita nak minta tolong, dengan siapa kita nak berurusan. Perkara ni adalah dia priceless lah. Okay, saya ceritalah lagi, tak apalah. Buku tu nanti kita boleh ijaz lah. Kejap lagi saya cakap, baca laju-laju. Nak dengar story lah? Okay, last week saya disuruh oleh Datuk Wira untuk pergi ke satu program. Saya tak akan sebut sini sebab ini future Richard punya benda lah. Tak boleh, rahsia sikit lah. Okay, saya pergi program ni dan saya dah pergi, saya update. Sebab Datuk Wira suruh pergi, saya pergi. Dan saya update, saya ada kat situ. Dan saya bagi tahu siapa yang ada dekat event tu. Ada VIP yang ada kat situ. Adalah senarai-senarai orang yang akan bercakap, siapa yang merasmikan. Jadi Datuk Wira nampak nama tu, dia kata, pergi jumpa orang ni dan bercakap dengan dia dan tengok apa kita boleh dapat. Ataupun apa kita boleh offer lah. Atau kita nak tawarkan. So, saya berjaya dengan misi tu. Saya ambil timing yang betul. Saya beratur lama juga, dekat 15 minit nak tunggu. Sebab dia VIP, jadi ramai orang beratur. Saya nampak kosong je, saya selit bagi kad, terus perkenalkan diri, terus petik nama Dok. Terpenting nama saya tak terkenal, nama Datuk Wira terkenal kan. Jadi Alhamdulillah, dia dah dapat, dia bagi kad dia kat saya. Dia somebody yang kalau saya sebut nama semua orang kenal lah. So saya bagi kad saya, dia bagi kad dia, saya dapat kad, saya terus share dengan Datuk Wira, saya dapat kad dia. So kita insyaAllah ada peluang nak bercakap dengan dia untuk mungkin ada something lah. Jadi poin ni dekat sini, pada saya dalam perniagaan, even dia sendiri, dia ada peluang untuk berada di atas dia cerita juga. It's always about connection lah dalam bisnes. Connection ni bukan maksudnya connection ni kita nak kena buat benda-benda yang tak baik. Jangan salah faham. Poin dia dekat sini adalah, bila kita ada hubungan yang baik dengan orang lain, terutama orang yang ada influence dan ada pengaruh yang kuat dalam dunia perniagaan, dia akan bantu awak untuk pergi lebih jauh lah. Saya tak sure adakah apa yang saya explain ni mereka boleh tangkap ke tidak. Tapi bagi mereka yang dalam bisnes, ada pengalaman, dia dapat jumpa orang yang tepat, waktu yang tepat dan peluang yang tepat, itu yang kebanyakan waktu melonjakkan dia. Betul tak? Betul. Okay. So saya sambung lagi. Okay. So saya sambung lagi untuk perenggan seterusnya. Tadi saya dah cover yang baru, satu perenggan. Sekarang saya sambung lagi. Okay. Bayangkan anda mengisi baldi dengan air. Walaupun paip mengalirkan air masuk dengan laju ataupun deras, jika ada banyak lubang kecil dekat dalam baldi tu, air tetap akan habis, tetap akan bocor. Lubang tu lah adalah contoh kos-kos yang tidak terkawal. Bayangkan awak ada baldi, awak ada air. Air masuk laju ni, tapi dekat bawah baldi tu banyak tempat bocor. Jadi macam mana laju pun air masuk, tak sempat awak nak simpan ataupun tadah sebab dia bocor. Jadi itulah sama macam perumpamaan sebuah perniagaan, ada aliran deras dari sudut duit collection sales masuk, tapi kos bocor merata-rata. Apa contoh kos bocor? Contoh bil elektrik tak jimat. Contoh ada staff bayar gaji, staff tak buat kerja. Hashtag mohon terasa. Bukan Arul okey. InsyaAllah. Orang lain lah kot. Tak tahu, bukan dekat Ricuk lah. Mungkin kat tempat-tempat ni, mungkin bukan dekat tempat awak pula juga. Alhamdulillah. Benda-benda yang bocor kecil-kecil ni yang kita nak jagalah. Kan? Okey. Apa maksud pula untuk mengawal kos secara pintar? Okey. Zaman AI sekarang bukan sekadar kita nak potong belanja sesuka hati.
tetapi menilai setiap kos berdasarkan pulangan ataupun ROI dan keberkesanan, efficiency. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau kita nak jimat kos, it's not about cutting cost. Bukan jimat, bukan jimat. Perkataan ini adalah cost control, kawal kos. Bukan dengan semata-mata atau sewenang-wenangnya potong semua barang belanja. Tidak. Dia tidak berjalan seperti itu. Apa yang berlaku adalah ia berlaku dengan anda kontrol dan manage kos tu secara pintar. So, apa yang kita boleh buat? Langkah praktikal mengawal kos di era digital dan AI ni. Okay, terima kasih T-Lens. Dia dari tadi dia seorang je yang like. Awak pun tak like banyak macam tu. Awak tekan ni. Awak like tapi dia like lagi laju. Okey. Okey, yang pertama tuan-tuan dan puan, okey, dekat sini ada 5 poin yang saya berikan dekat sini. Okey, anda boleh baca. Yang pertama saya baca sama dengan anda. Kira cost to revenue ratio. Nisbah kos terhadap jualan. Bahagikan jumlah kos operasi dengan jumlah jualan bulanan. Meaning kalau contoh kos operasi awak 50,000, sales awak 100,000, so maksudnya 50%. Meaning kos operasi yang utama 50% daripada kos tu awak guna untuk operasi. Ni tak termasuk kos jualan. Kos nak menghasilkan produk lah. Jadi anda kena fikir macam mana nak turunkan costing ni jadi 40%. Kurangkan sikit nisbah dia, percentage dia. Ini boleh guna pakai AI sebab kita ada kiraan, dan kalau anda gunakan contoh AI yang kita tahu, Jimpata. Betul? Boleh sebut ke tak sebenarnya? Boleh sebut? Itu boleh? Boleh sebut GPT? Okey. Dibenarkan lah. Okey, kalau pakai GPT boleh kira dia punya ni. Itu kena pakai AI. Okey, itu pertama. Yang kedua adalah kita nak audit perbelanjaan tetap dan berulang. Gunakan AI, expense tracker. Anda boleh gunakan GPT actually untuk kesan ataupun tracking. Apa expenses yang tiap-tiap bulan awak bayar, servis apa yang confirm kena commit, dan apakah perbelanjaan yang tidak lagi relevan. Sebenarnya kalau anda susun dengan baik listing ni, awak sebenarnya boleh memudah cara kan awak punya tracking untuk perbelanjaan. Actually saya baru lepas 2 hari. Itu sebab saya macam letih sikit. 2 hari saya run program berkaitan belajar tentang costing dan juga profit analysis menggunakan AI. Especially GPT. 2 hari penuh. Pagi petang. Malam nak rest pun tak rest sangat. Jadi bila tim suruh saya buat live malam ni, saya macam betul ke ni? Bagilah peluang untuk bernafas. Dia orang tak bagi. Tapi itulah saya harap tim kena improve sikit lah. Okay. So maksudnya gunakan AI sebab kita ada peluang ni. Dulu susah, dulu kita mungkin kena ada team untuk manage data tracking ni, tapi menggunakan GPT sebenarnya tak ada masalah untuk kita buat. Itu nombor 2. Nombor 3, kita boleh gunakan AI untuk identify tentang fokus kepada kos yang memberikan pulangan. Okay, apa maksud dia? Kos pemasaran yang terbukti hasilkan jualan, pelaburan dalam automation atau latihan staff yang meningkatkan productivity. Okey, dalam keadaan sekarang, tuan-tuan dan puan, kalaulah kita buat marketing, kita kena fikir apakah kos marketing ni yang berbaloi untuk kita. Sebenarnya kadang-kadang, most of the time, kita buat marketing, kita dapat leads. Dalam kes ni saya harap tim RCG dapat leads lah. Hasil daripada saya bagi buku percuma ni malam ni. Hopefully lah saya harap. Tapi leads yang dapat, untuk dapatkan ROI, dia perlu convert. Jadi kalau anda banyak dapat leads tapi tak convert, maksudnya apa? Maksudnya awak buang masa lah. Lagi-lagi kalau leads yang awak dapat tu adalah awak kena bayar. Kena bayar ads, kena buat hibahan, kena buat, kalau ada yang WhatsApp, Wasabi yang berbayar, kena buat kan. Okay, jadi itu kita kena tengok. Lagi satu, pelaburan dalam automation. Zaman sekarang zaman AI. Kalau lalu let's say anda ni menggunakan AI, GPT free, tak sama tak sama dengan GPT berbayar yang hanya berapa RM99 tu. Sangat berbaloi untuk bayar GPT kalau boleh. Tak sama itu baru yang 99. Kalau beli yang Pro 999. Tu lagi lah power hasil dia kan.
Itu antara perkara yang kena start consider untuk ada. Lagi juga latihan staff. Kita kalau let's say kita ada team, bagus kalau kita hantar team kita untuk training. Macam mereka yang berada dalam bimbingan dalam Titan, minggu lepas, awal minggu lepas, Richard Consulting Group ada menjalankan program namanya HPTLB, High Performance Team Leadership Bootcamp. Saya nak kena sebut nama tu. Okay, HPTLB, yang mana kami, Richworks bersama dengan Dato' Wira, kita train Team Titan ni. Kita train Team Titan. Sebab kita tahu Titan busy, ataupun usahawan ni selalunya busy. Dia pun tak sempat nak train team dia. Tapi kalau dia hantar team dia untuk training, orang lain yang memang pakar dalam mengajar training, kalau team dia jadi power, jadilah bisnes dia pun power. Sebab kita punya bisnes ni takkan power seorang-seorang, tuan-tuan dan puan-puan. Dia bukan seorang-seorang sendirian berhad. Dia mesti ada bantuan ataupun ada support daripada orang sekeliling. Okay, so itu langkah ketiga nak kena buat. Okay, langkah keempat adalah gunakan automation untuk jimat cost. Tadi saya dah sebut pasal investment dalam automation, tapi ni secara spesifik. Zaman sekarang orang jawab untuk customer service dah boleh pakai chatbot, betul? Pakai chatbot. Ada juga jawab pakai AI. Dan sekarang invoicing pun dah boleh keluar manual, boleh keluar auto instead of keluar manual. Lagi-lagi zaman e-invoice. Kadang-kadang ramai orang buat bisnes, duit dia lambat sampai sebab dia lambat generate invoice. Okay, dan juga kalau anda ada stok, anda sepatutnya ada stock controlling system yang kebanyakannya dah pun di-equip dengan keupayaan AI, Artificial Intelligence. Okay, dan yang terakhir adalah apa saja kita kena buat, kita boleh run through AI untuk kita assess, bandingkan pembekal secara berkala. Ramai orang buat bisnes, dia akan deal dengan banyak supplier, dia akan deal dengan banyak vendor ataupun pembekal. Pastikan anda secara quarterly ke, half yearly ke, review dan tengok balik. Adakah pembekal anda ni, dia bagi harga yang terbaik di pasaran. Zaman sekarang ramai orang buat bisnes. Jadi sebenarnya kita dekat Malaysia ada peluang banyak nak cari pembekal dalam apa jua pembekalan di Malaysia. Dan kalau tak jumpa orang kat Malaysia, kita juga boleh direct ke luar negara juga untuk dapatkan harga terbaik. Itu sebab ada orang pergi negara lain untuk pergi borong lah, apalah, betul? Terima kasih kepada yang dapatkan buku percuma ni. Ada submit inquiries kan. Okay, saya ulang balik Anda boleh download e-book ni, 7 langkah urus duit di era digital dan AI, terkini quarter 3 dan quarter 4. Anda boleh download e-book ni yang saya kat tangan saya ni, dekat link dekat beg kuning bawah ni, ataupun beg oren sini, betul lah? Betul kan, dekat bawah ni kan. E-book ni percuma. Saya tengah explain, ada 7 langkah, saya tengah explain untuk langkah yang keempat. Langkah yang keempat. Saya dah separuh, halfway dah. Saya dah cerita sebelum ni pengenalan, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Jadi malam ni langkah keempat, dah nak habis dah pun. Jadi kalau anda nak dapat penerangan ni, penerangan mungkin anda kena tonton live ni. Saya tak tahu nak tengok balik yang sebelum ni kat mana. Tapi anda boleh dapat dan baca sendiri. Dia sangat mudah ni. Saya memang susun dengan bahasa yang sangat mudah difahami, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Bahasa yang mudah difahami. Jadi saya galakkan anda untuk download e-book ni, tekan link kat bawah ni, dapatkan. Kalau anda nak print boleh. Macam saya print, tim saya tolong print color. Kalau anda nak print black and white pun boleh. Ataupun anda jenis yang jaga anda punya ekonomi, anda download lah dekat anda punya device. Tapi saya galakkan sebab kadang-kadang tulisan ni agak kecil sikit. Kalau boleh, sebab kita nak jimat page, bukanlah. Pada saya jimat page juga sebab nanti awak nak print kan. Kalau boleh pakai pad ataupun laptop atau desktop lah. Lagi bagus, senang nak nampak. Dan paling best sebenarnya print lah. Sebenarnya kita manusia memang sentiasa pakai kertas tu lagi sedap. Sebab kita boleh menulis dan conteng lah. Jadi macam saya masih lagi old school. Saya suka print kertas. Jadi senang saya nak explain. Terima kasih Tuan Hanafi Lim. Hanafi Alim kot. Kan? Terima kasih sebab download. Saya nampak awak dah download.
Terima kasih. Dan sebarkan tentang kepada semua orang untuk download. Saya tak nak awak dah download, pas benda ni dekat orang lain. Jangan, suruh dia download. Bagi dia, sebab the moment awak download, kami basically sepatutnya call awak. Betul tak? Sepatutnya. Kalau tim saya tak call, saya rasa saya sunat dia lagi sekali. Tapi saya harap dia call lah. Seawal esok kan, mereka akan call. Hopefully. Okay. Kalau dia orang tak call, bagi tahu saya. Jangan sampai saya yang call pula. Okay. Jadi bila awak buat semua ni, apa output yang awak akan dapat dekat bawah ni? Apa yang output yang awak nak? Hasil. Output tu maksudnya apa? Manfaat lah daripada tindakan awak follow langkah praktikal yang saya cadangkan ni adalah first, awak boleh dapatkan senarai kos yang boleh kurangkan tanpa menjejaskan operasi. Sebab kita ni kadang-kadang banyak pembaziran yang kita tak sedar dalam bisnes kita. Okay? Kita kadang terspend benda yang tak sepatutnya. Tapi sebenarnya duit yang kita ada terhad tu patut berguna untuk benda lain. Jadi kalau kita buat assessment yang saya ajar ni, langkah praktikal ni, melibatkan pengawalan kos secara pintar ni, InsyaAllah saya boleh hampir jamin kalau awak buat benda yang betul, follow apa yang saya suggest ni, InsyaAllah awak akan nampak ada kos yang sebenarnya, kenapa aku masih bazir kat kos ni kan? Patutnya aku tak bayar ni. Ataupun, kenapa aku masih beli kat supplier ni? Sedangkan ada supplier kalau aku pergi yang baru, boleh dapat jimat lagi sebab boleh nego lagi. Bukan bermakna kita nak sewenang-wenangnya tukar supplier. Sebab kadang-kadang ada supplier yang kita dah deal ni dah lama. Dia pun banyak jasa dengan kita. Tapi kesetiaan tidak bermaksud kita kena setia sampai bila-bila. Setiap yang berjalan pasti ada pengakhiran. Yang mula mesti ada akhir. Jadi kalau selama ni supplier tu memang membantu kita, kita try nego dia tak nak bagi, sedangkan kita jumpa yang lain, apa salahnya untuk kita beralih cinta? Gitu pula. Cinta beralih arah, bukan. Supplier beralih arah. Okey? Itu yang pertama, output pertama, manfaat yang kita nak. Output kedua atau manfaat kedua adalah kita boleh dapat sasaran peratusan kos operasi versus jualan yang realistik untuk masuk kuarter 3 dan 4. Tuan-tuan dan puan, mungkin apa yang saya cakap ni nampak macam agak mustahil untuk buat. Ada yang kata kos meningkat, apa semua meningkat. Tapi mungkin sebenarnya kita tak sedar. Ada banyak supplier atau banyak kos sebenarnya kita boleh manage lagi dengan baik. Sebab zaman sekarang, kalau anda nak tahu ramai orang buat bisnes. Setuju ke setuju? Setuju Arul? Setuju. Dan bila kita buat bisnes dengan bagus, dikala ada orang ataupun kita punya kompetitor atau orang yang kita kenal, dia drop. Jadi maksudnya apa? Sama ada orang di dalam lapangan kurang berbisnes ataupun macam mana, at the end of the day, dia ada balance out lah. Business owner masuk dan business owner keluar. Tapi kalau awak stay, awak ada keupayaan untuk kekal, awak kena carilah supplier yang dia memang willing untuk bagi awak diskaun as long as dia dapat bisnes. Sebab dalam perniagaan juga, kita bukan nak short term gain. Kita nak long term gain. Dan long term gain ni dibina atas trust. Dan anda, saya rasa percaya, ada di antara anda setuju ke setuju, ada supplier yang dia willing untuk bagi harga murah kepada awak sebab dia menghargai hubungan tu. Tu sebab saya nak berbalik pada perbincangan tadi. Sebenarnya dalam perniagaan memang kita based on relationship, based on networking. Sometimes people give us better pricing not because of only trust, but they value the relationship sebenarnya. Dia tak nak kehilangan kita. Jadi kita kena carilah supplier macam tu. Saya tak sure mereka boleh faham ke tidak ni Arul. Awak faham ke? Saya tak sure. Atau awak buat-buat faham. Silakan tanya soalan. Okey. Betul. Betul. Tapi kalau dalam bidang servis, kita nak tahu juga macam mana kita nak stay relationship tu kekal dengan klien tu. Okey. Klien tu mesti ada kawan-kawan belakang dia. Betul. Nak tak kahwin lagi ke, betul. Ataupun mulakan khidmat fotografer ke. Betul. So macam mana kita nak konsep konteks
Okay, nombor 1. Awak ingat tak birthday klien awak? Saya tak ingat. Di Richworks, especially dalam Titan, setiap kali birthday Titan, kami hantar something. Betul, something hadiah. Memang kita hantar, awak tak tahu ke? Awak tak tahu? Tak tahu? Ini kita nak bagi tahu. Bagi mereka dalam RCG, kita ada Titan. Titan adalah usahawan yang kita bimbing untuk capai 10 million ke atas. Setiap kali birthday mereka, kita hantar something dekat mereka. Birthday. Kalau ada anak lahir pun kita hantar something. Awak tak tahu? Tak tahu tak apa. Itu sebab awak bukan klien. Awak kerja. Apa khabar? Puan Alia? Betul. Alia mana ni? Ni TF. Ya ke? Apa? Fat Burger? Burger, apa khabar Puan Alia? Sihat? Saya deliver baby next month. Kami ready lah. InsyaAllah. Cam ready nak hantar something. Jangan lupa hantar. Tu. Dia. Kalau lupa bukan saya, Cam. Diorang sepatutnya ingat. Diorang dah tracking. Memang kita bagi. Jadi contoh Puan Alia. Okey, tu contoh pasal hantar hadiah birthday, hantar kalau baby lahir. Lagi satu, kita hargai dia juga. Kita akan showcase dia. Tadi saya baru jumpa satu klien, nama dia Puan Leni. Tahu Puan Leni? Puan Leni tadi ada arrangement dengan kami lah. Puan Leni ni dia buat, nama bisnes dia Aisyah di Kitchen. Dia meniaga cendol dan ada kedai makan dekat Negeri Sembilan, tak salah saya. Kan? Ke Selangor. Lebih kurang macam tu lah. Macam mana aku boleh lupa lah. Okey, tapi tak apa. Tu pun bahaya juga. Okey. Dia cakap, dia happy dengan Richworks sebab Seremban, betul-betul. Negeri Sembilan. Thank you. Dia dalam FMB. Tak betul lah, aku cakap betul yang first tadi. Tak confident. Sebab klien ramai. Okey, tapi Puan Alia saya tahu kat Penang. Dia nak buka satu kedai lain dan mungkin nak extend Central Kitchen whatsoever lah. Allahumma salli alaihi wasallam. Jangan lari. Okey. Dia cakap antara impian dia nak naik hot seat. Hot seat. Sebab hot seat Richworks itu satu adalah kira macam penghargaan untuk klien juga. Maksudnya itu benda best lah yang dia target. Lagi satu juga, dia baru keluar TV minggu lepas. Borak sini dekat Astro. Saya lepaskan peluang hot seat lah. Kenapa Puan Alia tak naik? Tidak, saya boleh borak lama. Puan Alia ni pandai cakap ni. Nanti. Tunggu deliver baby dulu. Tenang. Nanti stay Titan juga. Jangan keluar. InsyaAllah kita akan... Saya antara calon-calon lah. Saya pun boring juga kalau interview orang sama je. Saya ambil tender hot seat dekat Richworks. Jadi insyaAllah. Kan? Apa tadi? Puan Leni cakap. Dia keluar Astro minggu lepas. Saudara mara dia tanya, macam mana kau boleh keluar Astro? Kan? Kan? Tapi dia cakap sebab Richworks dapat peluang keluar Astro. Dapat peluang keluar TV. Dia kata satu kampung tengok rancangan dia keluar. Famous lah. Saya ingat zaman sekarang orang keluar TV dah tak ada value. Sekarang ada lagi value. Bukan senang nak keluar TV. Bukan TB. Kau mana tahu? Makcik-makcik kampung dia pergi orang Negeri Sembilan, lagi orang Negeri Weko, bukan main lagi kan? Apa dia? Kemain lagi kan? So ini peluang-peluang, itu cara Richworks menghargai. Jadi berbalik pada soalan awak tadi, macam ni kita nak hargai orang dalam bentuk servis. Benda-benda kecil macam ni akan beri kesan yang besar sebenarnya. Satu lagi contoh kenapa dulu saya buat live orang suka. Sekarang saya tak tahulah sebab saya tak buat live selalu kan. Tapi saya pernah satu peringkat, saya dah cerita minggu lepas kat awak. Saya pernah live 2 bulan, mostly tak berhenti lah. Tapi sekarang saya dah live dekat 2 tahun tau. Bukan dekat 2 tahun, minggu ni dah 2 tahun. Dekat hari Ahad voice chat. 2 tahun tanpa gagal minggu ni 106 minggu. Orang sentiasa tahu saya akan live dekat platform kapal terbang kertas pagi Ahad 7.45. Minggu ni akan jadi 106 minggu berturut-turut. Weekly focus Datuk Wira pun tak capai macam tu. Tapi saya berjaya capai. Sebab apa? Saya live satu hal. Satu lagi, bila saya live, saya kenal siapa yang masuk. Macam Puan Alia, saya boleh cerita pasal dia. Tadi Dr. Radiah ni, Klinik Naura Kulim. Dia dulu dalam Spire. Dia punya logo Klinik Naura. Saya tak tahu dia ada lagi ke tak ni. Kalau dia ada, dia masuklah komen. Zack Aziz ni, tak silap saya, Titan juga.
Puan Allahumma salli ala Muhammad. Sebab dia letak nama tu kan, jadi saya macam confused juga. Okay. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, kenapa aku boleh tapi saya tahulah dia yang mana satu, sepatutnya lah. CEO Baim ni saya tahu dia adalah Spire dulu. Okay. Alhamdulillah, most of the time saya boleh ingat lah klien tu, walaupun dia komen dekat Submed. Tadi saya nampak Ajah Jun, tak tahu dia ada lagi ke tidak. Ajah Jun dia start dengan saya daripada PKP, saya live. Jadi saya memang pernah live, masa PKP saya live dekat rumah, sebulan lebih ke dekat 2 bulan. Tapi lepas PKP tu bila masuk office 2021, memang ada waktu saya live setiap pagi around 2 months lah. Saya culas berapa hari je. Sabtu Ahad pun saya live tu. Saya pergi jogging dengan family. Saya tak jogging, family jogging. Pergi naik hiking apa, saya duduk bawah pasang pacak kamera, saya live. Depan semua orang. Lalu tak ada lah masa orang tengok pun. Tapi orang tengok dekat situ lah. Tapi saya live lagi. Komitmen saya masa tu lah. Tapi sekarang sebab saya tak ada platform yang boleh buat saya macam tu, jadi saya tapi tak lagi saya kena buat balik. Tu yang adalah benda. Nanti awak tahulah. Ada rahsia lah. Tak tahulah, kau tengok lah nanti macam ni. Jadi saya memang point dia adalah, berbalik pada soalan awak tadi, bila kita bagi servis, actually tak payah servis. Sebenarnya sama je kita jual barang pun. Sometimes it's not about how much you sell or what are the things that you sell. Actually, people value you. People trust you. So people loyal to you because of small things that you do to them. Small things that you treat them. Macam mana layanan awak. Bukan semata-mata awak bagi harga murah. Bukan semata-mata awak puji kalau tak ikhlas. Yeay! Alhamdulillah. Tuan Nas doakan Outlook baru berjaya. InsyaAllah next week soft launching. Doakan saya boleh sampai. Saya dengar Fat Burger ni bukan main lagi. Dekat Penang. Hari tu ada ni, Allahumma salli ala Muhammad. Hari tu ada masa kita buat ICM kat Penang tu. Saya tak boleh pergi sebab apa? Saya ada meeting kot masa tu. Jadi saya terlepas masa tu, tahun lepas. Sampai hari ni saya bengang Puan Alia. Sebab masa tu tim pergi, saya tak pergi. Ada sebab aku tak pergi masa tu, sebab apa lah? Memang ada kerja. Bengang gila saya. Lepas tu dia orang macam saya tak sempat pergi. Itu sebab apa lah? Tak, saya tengah meeting ataupun saya ada benda. Orang lain pergi, saya tak pergi. Outlook baru ni dulu. Okay, bagus. Dan saya nak pergi Outlook baru. Tapi Outlook baru tak ada certain menu yang killer kan? Tak sama. Kena. Sebab hari tu tim saya pergi. Hari tu tim pergi. Oh, nanti saya tengok gambar dengan Cam. Boleh. Dengan Zakwan kan? Ada tim pergi. Allahumma salli ala Muhammad. Tim saya baru-baru ni, tim finance saya pergi. Dia cakap servis bagus. Walaupun ramai orang laju. Power. Kedai makan ni benda yang penting adalah sebenarnya laju. Kadang-kadang sedap tak sedap tu nombor 2 tau. Kadang-kadang. Sebab mostly kedai makan takkan buat tak sedap. Betul? Tapi orang menghargai sedap dan laju. Kalau terlalu sedap tapi lembab, tak jadi, orang tak akan datang lah. Atau orang tak sempat nak makan, orang balik dulu. Orang maki dulu, baru macam, yelah tak sempat makan. Tapi Alhamdulillah Fat Burger kan, hebat So, aku nak kena pergilah. Tapi lagi Penang jauh pula. Aduh, tapi kerja banyak. Tak apa, tengok nanti. Customer experience paling penting. Betul Puan Alia. Terima kasih. Ni antara contoh Titan ni lah. Saya doakan dia berjaya lah. Lepas ni dia akan dapat lagi power lah. Okay, last output yang kita nak apabila kita buat langkah 4 ni, tindakan konkret bagi setiap kos utama. Maksudnya gaji, sewa, marketing, inventory. Ini semua kena jaga tuan-tuan dan puan. Tak boleh main-main. Jadi kita tahu gaji jangan gaji staff ya kita fikir. Gaji kita kena fikir. Ada orang cakap, tak boleh lah macam tu. Macam selfish lah kita fikir nak bayar gaji kita. Dah kenapa kau buat bisnes kau tak dapat gaji? Dulu kerja dengan orang gaji 2,000 ataupun gaji minimum 1,700. Lepas tu bila awak buat bisnes sendiri, awak tak dapat gaji. So apa awak buat bisnes? Tapi staff dapat gaji. Staff boleh balik on time. 5.30 dah boleh balik lah. Saya kadang-kadang mempelik macam mana orang boleh balik on time. Saya tak pernah terfikir macam mana nak balik on time. Saya kadang-kadang kalau balik on time saya rasa bersalah.
Okay. Nak dengar kenapa saya rasa macam tu? Ini pendapat saya lah. Saya tak sure orang lain punya pendapat. Saya dah dulu rasa seseorang pekerja lah, tak boleh balik on time. Tak. Kalau dia memang nak kena cepat, boleh lah. Tapi most of the time tak sepatutnya boleh balik on time. Sebab apa? Awak rasa sebab apa tu? Tak, bukan maksud suruh balik lambat-lambat. Saya cakap jangan balik on time. Datang on time, balik jangan on time. Sebab apa? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu tulis nak. Dapat 2 orang pun jadilah selain Narul. Ada sebab kalau kita seorang pekerja, kita sebenarnya tak layak dan boleh kata haram balik on time. CEO Baim tanya. Terima kasih Tuan Baim. Apa khabar Tuan Baim? Sihat baru seorang. Saya perlu lagi seorang lagi cakap nak. Baru jalan. Dia kenapa kena ada 2? Bukan. Berdua lebih baik. Bak kata Acha Septriasa. Lagu. Kan? Berdua denganmu pasti lebih baik. Okay. Okay, thank you Jana Jalil. Okay, betul. Ni salah satunya. Sebab masa tengah kerja, kadang-kadang kita sembang dengan orang lain. Kita dah ambil curi masa gaji dibayar. Tu satu. Second, kita pergi toilet ke, kan? Kita tengok phone ke, jawab message family. Kita scroll TikTok ke. Sebab tak ada cakap sokmat lain. Faham lah sendiri kan? Jadi mana mungkin kita boleh balik on time? Setuju ke setuju? Sekarang kau setuju ke tak dengan aku? Setuju. Betul? Kadang-kadang pergi toilet lama lah. Bawa phone lagi. Mana tahu? Kan? Kadang-kadang solat pun lama. Ada yang kata, kan solat tu. Hello. Ini satu benda saya nak cakap kat sini. Tu marah sangat ni. Solat tu memanglah kena solat. Tapi solatlah masa break. Sebab solat tu kita dengan Allah. Majikan bayar kita bukan bayar gaji kita semata-mata. Bukan bayar gaji kita untuk solat. Majikan bayar gaji kita untuk kerja. Solat adalah tanggungjawab kita dengan Allah. Kita solat waktu majikan bagi kita break, pergilah solat. Salah pemikiran tu sebenarnya. Kadang-kadang ada orang kata, lepas tu ada pula, sorry, ini pendapat saya, tak setuju tak apa. Ada yang marah, kata majikan tak bagi solat on time. Boleh. Awak nak solat zuhur on time, solat zuhur on time, cover balik lah. Tapi sebenarnya zuhur tak ada masalah, selalu majikan bagi waktu zuhur, waktu break. Isu dia solat asar. Dia kata ada majikan tak bagi solat on time. Saya rasa majikan bagi solat on time, asar. Kau gila solat asar. Contoh, asar masuk 4.30. Awak patut balik 5.30. So 4.30 awak solat, takkanlah solat sampai wirid, baca Al-Quran, melainkan bulan puasa, cerita lain lah kan. Nak baca 4 page, nak cukupkan khatam sebulan, tak ada hal. Awak solat 15 minit lah. Itu paling lama lah saya rasa tu. Dah sekali wirid, apa solat sunat semua. Janganlah balik 5.30. Baliklah 45. Kau dah ambil 15 minit bang. Ataupun sebab tu kau balik pukul 6. Tu belum campur kau tengok scroll phone lagi apa semua. Betul tak? Tapi ni pendapat saya. Ni kalau saya cakap dekat luar ni, tapi dah cakap dah kat luar ni. Kalau saya post dekat mana-mana, saya kena kecam ni. Saya percaya saya kena kecam ni. Saya percaya saya kena kecam ni. Kenapa dia suruh letak puzzle ni? Sebab kita dah lebih 1 jam. Oh iya ke? Kau limit ke apa? Dia 1 jam. Nak tahu kita online claim kita. Dia macam tu nak tahu sudah. Nak verify lah kita masih hidup. Mak Juki tak pernah pun tanya macam ni. Mak Juki. Poyo TikTok. Dia BBNU orang ada. Saya geng Gen Z. Saya Mak Juki punya geng. Okey, jadi yang terakhir saranan daripada RCG. Tengok saranan, bukan tengok awet tu. Awet tu pun tak logik lah kan. Tak real. Okey, kawal kos secara pintar bermakna buang yang membazir, gandakan yang menguntungkan. Tengok baca ni Okey, jangan potong kos pemasaran yang terbukti menghasilkan jualan hanya kerana mahu berjimat cepat. Itu seperti potong enjin kapal untuk jimat minyak. Itu contoh dia lah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, itu saja celoteh saya pada malam ni. Saya harap anda dapatkan e-book ni secara percuma, 7 langkah urus duit di era digital dan AI. Boleh dapatkan dekat bawah ni, dekat bawah ni. Okey. Ianya adalah percuma, tapi nak print awak kena tanggung lah. Saya tak payung kos printing. Buku download free,
Ada hampir 30 muka surat, ada 7 langkah. Dan malam ni saya berjaya cover sehingga 4. Yeay! Okay, jadi 4 langkah. Dan the best part adalah khabar Puan Anum, tak saya nama dia Anum, 3 Cleaning Services HQ ni. Okay, saya akan sambung hari Jumaat ni. Minggu ni saya kena live 2 hari. Tak tahu lah, dia orang memang saja kan. Aduhai kan. Jadi tak apalah, saya akan sambung langkah 5 pada hari Jumaat ni. Langkah 5 adalah langkah 5 langkah 5 adalah ni best. Maksimumkan kutipan jualan dan hutang daripada pelanggan. Ni best. Jadi hari Jumaat ni kita sambung. Waktu yang sama 8.30 sampai 9.30. Tak apa, Puan Anum terlambat masuk, pastikan Puan Anum download free download ebook ni. Okey, tekan dekat bawah ni, kat beg kuning bawah ni. Okey, macam mana tengok live balik? Benda tu boleh sebut? Tadi kau sebut tadi perkataan tu. Button merah. Button merah. Kita panggil button merah. Boleh tengok dekat button merah RCG. Betul? Kita ada full live. Ada full live. Bila awak biasa upload benda ni? Esok pagi lah. Esok pagi boleh tengok balik. Okey, Puan Anum boleh tengok esok pagi dekat button merah. Okey. CEO Baim baru download. Terima kasih Tuan Baim. Dah masuk banyak kali live, saya baru nak download hari ni. Baru kacau. Bukan dah download ke sebelum ni? Kau baru nak terfikir aku dah download ke belum? Dah hilang tak apalah. Husnuzon. Okey, sila ambil buku ni dan sebarkan dekat kawan-kawan. Tapi sebarkan suruh dia download lah. Jangan sebarkan soft copy tu macam tu je. Tak best kan? Okey. So all the best. InsyaAllah tim kita akan contact mereka yang download pada malam ni. Okay, thank you Puan Anum. Puan Anum, saya kenal Puan Anum. Puan Anum selalu masuk live saya hari Ahad dekat kapal terbang Kertas. Okay, thank you Jana Jalil. Thank you tadi T-Lens Fotografi. Dia like paling banyak. Dan terima kasih Arul sebab layan saya malam ni. Dan saya mohon maaf jika ada salah tutur bicara pada malam ni. Dan semoga kita dirahmati Allah SWT dan semoga pengorbanan kita dan usaha kita sentiasa dirahmati dan diberkati. Jangan give up lah. Satu benda sebenarnya kan dalam bisnes, tahu tak apa benda paling senang nak buat? Senang nak buat. Jadi bos pas. Try lah. Come on lah. Lelaki kena try lah. Teka lah apa-apa. Salah-salah lah. Paling kuat pun saya gelak je. Tak ada try error. Dia try je. Tak ada error. Apa tu? Kena buat. Okay, bagus. Itu betul. Tapi bukan yang 100% tepat. Benda paling senang dalam bisnes untuk anda boleh buat. Benda paling senang. Okay, benda paling senang adalah jangan give up. Sebab apa? Jangan give up. Benda paling senang jangan give up. Sebab the moment awak jadi usahawan, awak dah mengalahkan semua orang lain yang tak berani nak jadi usahawan. Jadi kalau awak give up, maksudnya awak sama macam orang lain. Awak kembali kepada dunia yang seperti orang lain. Mereka yang kecam awak, kata awak ni lemah, awak buat bisnes rugi. Most of them actually sebenarnya tidak berani pun nak buat apa yang awak buat. Sebenarnya. Hakikatnya macam tu. Siapa setuju? Orang yang paling cakap awak lemah, orang yang paling cakap awak patut give up adalah orang yang sebenarnya paling tak berani nak buat apa awak buat. Sebenar-benarnya. Jadi jangan give up. Benda paling senang actually jangan give up. To be honest. Sebab bila awak dah bangkit, Allah bagi nyawa, just bertindak dan buat. Saya setuju kata Arul tadi. Don't give up, keep up dan buat. Itu je. That's it. Okay. Saya harap saya membantulah untuk menguatkan tekad anda pada malam ni. Dan semoga anda berjaya. Saya sentiasa doa orang berjaya. Tak pernah lagi doa seorang tu lingkup. Kecuali tim bola lainnya. Saya tak doa tim bola lain lingkup pun, tim saya memang dah lingkup. Okay, jadi semua orang tahulah tim saya tu kan, yang masih masuk gua tu. So tahulah tu. Okay.
Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Love Richokes. Bye bye. Okay, jumpa lagi hari esok. Esok dengan tim saya. Saya hari Jumaat balik. Okay, bye bye. Roger and out.